Powerbank ni ada 9,000 mAh bateri. Korang boleh cas phone, boleh jadi kipas, siap boleh jadi lampu suluh guys. Semuanya all in one. So ini dia produk terbaru daripada Jisoo Life, Handheld Fan Ultra 2. Siapa tak kenal dengan Jisoo Life? Jenama ni memang pakar dalam kipas tangan yang berkualiti tinggi. Ini adalah versi lama, Ultra 1 dan ini Ultra 2. Untuk Ultra 2 ni memang banyaklah yang diorang dah upgrade. Dia datang dengan motor yang berkelajuan 43,000 RPM. Untuk bateri dia pun lebih besar iaitu 9,000 mAh dan ada LED display yang korang boleh adjust dia punya speed sehingga 100 level. Korang tengok ni, aku test dia punya kelajuan angin guys, boleh capai sehingga 64.94 km/h. Bapak laju gila. Bila gelap, korang tekan je ikon lampu ni, terus jadi lampu suluh guys. Dari 3 level keterangan, yang ni 1, 2 dan juga 3. Bila korang klik lagi sekali, dia akan jadi lampu emergency guys. Nak off dia, korang just klik je sekali. Bahagian belakang ni, korang boleh buka dan bersihkan. Untuk dia punya blade kipas bahagian tengah, jadi memang selamat untuk budak-budak. Dan satu lagi yang bagusnya, kipas ni pun boleh jadi power bank, mudah untuk korang cas phone korang dekat mana-mana sekalipun. So inilah dia punya kotak guys. Memang cantik dan premium. Dekat dalam box, korang akan dapat kipas Ultra 2, kabel USB A to C, 2 magnetic nozzle, 1 bulat, 1 lepeh. Nak pasang dia pun senang je, korang just lekat je macam tu. Serius, nice gila. And ada satu brush kecil macam ni, dia magnetic. Korang just masukkan je macam ni, so mudah untuk korang bersihkan keyboard. Satu screwdriver, fungsi dia adalah untuk korang buka Allen key bahagian belakang ni untuk korang bersihkan dia punya habuk dekat dalam. Jisoo Life lanyard, satu storage bag dan juga user manual. Overall untuk kipas Jisoo Life Ultra 2 ni memang aku sangat-sangat impress. Tak terfikir langsung kipas tangan macam ni boleh jadi power bank, jadi lampu suluh. Bagi aku memang sangat-sangat function. Sangat sesuai untuk korang bawa pergi camping ataupun travel. Macam biasa, kalau korang berminat nak dapatkan kipas daripada Jisoo Life Ultra 2 ni, link aku ada sediakan.